Okey, ada berapa sebab kenapa bila dapat gaji je duit habis. Okey, pertama sebabnya adalah kita tak plan perbelanjaan kita. Kita sahaja gaji, reward diri, kita buy komitmen. Lepas tu baru kita fikir untuk menyimpan. Last tak ada pun kelebihan tersebut. Okey, yang kedua, belanja ikut kehendak. Ada benda yang tak perlu pun kita beli, tapi kita ikut nafsu kita. Contohnya, tengok saja iPhone teringin. Ada je iPhone yang lama, nak juga beli. Sedangkan kalau tak beli pun tak menjejaskan kehidupan. Okey, yang ketiga, buat belian kita tidak membuat perbandingan. Beli je tanpa compare harga daripada kedai A dan kedai B. Contohnya, dia kira nak cepat je asalkan dapat item tersebut. Yang keempat, buat personal loan dan ada kad kredit. Tuan-tuan, tak salah buat kad kredit. Kad kredit ni bukanlah tak bagus. Bagus kalau kita tahu menggunakan ke arah yang betul. Dia macam pisau lah. Kalau kita gunakan untuk memasak, itu bagus. Tapi kalau kita gunakan pisau untuk tujuan merompak, itu tak bagus. Dan yang kelima, sentiasa nak up to date. Tengok orang lain upgrade sport rim, kita pun nak. Okay? Tengok orang lain upgrade model iPhone, kita pun nak. Dan yang keenam adalah tak menabung dan tak boleh menabung. Kata mentor saya, masalah kewangan ni selalunya disebabkan oleh tiada tabungan. Untuk tuan-puan yang tak boleh menabung, yang nak cuba menabung, dah try untuk menabung tapi tak berjaya, tuan-puan boleh consider untuk simpan emas. Bila-bila masa kalau kita perlukan duit, kita boleh jual emas kita dan dapat duit dalam masa 24 hours. Jadi untuk tuan-puan yang nak menabung emas, boleh hubungi saya dengan klik link di bawah ataupun boleh rujuk pin video untuk pendaftaran secara percuma.